A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi pada ayah-ayah dan ibu-ibu. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita mengucap syukur pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala beri nikmat banyak pada kita, tak terbilang. Kita pakai nikmat Tuhan ni nak habis dah diri kita. Tinggal lagi iman dan Islam. Nikmat zahir tu kita pakai banyak lama dah. Nikmat batin tu alhamdulillah. Kita menekat dengan ngaji, dengan ilmu, dengan berimeh, dengan ibadat. Banyak-banyaklah kita syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahlah bagiku akan ilmu dan berilah rezeki faham. Amin. Kita nak ngaji dulu kau nak baca dulu? Baca ayah mak bahasa sini ni. Orang sini nakuk ni. Baca dulu sini nakuk ni. Tak pawan ni man. Oh ni kata betul-betul lah nakuk ni. Kalau nyuluh motang malah apa? Tuhan ni ngarima dengan apa tu? Baca mengamal. Baca dulu ke ngaji dulu ni? Lagi sama banyak dah. Lain ada tempat wani tu baca banyak. Ayah mak kena minta ayah mak ti minta nak ngajar sikit tengah je. Jadi banyak baca kan. Dia masuk ke baca. Sini tak ada lagi ni baca ni. Tak ada bubu lagi napa dak pahit lagi, tak ada manis lagi. Nak makan ni. Nak rawang ke? Baca dah rawang. Nak baca dah rawang dah. Itu baca Quran atik, baca rukun maya atik, doa maya atik. Jadi kita nak ingat semualah kita baca ngaji Quran ni. Bukan kita nak jadi qari bab Quran. Sebab qari bab Quran tu fardu kifayah dan tajwid dan sunat. Kita nak qari bab fiqh. Dua tu tak serupa tu. Yang ngewi faham, yang ngewi tak faham. Ayah mak ni ngajar ni, ayah mak ni koyak betul lah. Ayah mak ngajar ni, ayah mak ni bukan ahli Quran saja. Jadi ayah mak ni itik kena itik sati ubah boleh dah sikit. Ubah sikit tak jauh purung. Unai boleh. Nyelai boleh. Ada belakang, apa ayah mak suluh tengok belakang-belakang ni. Ada hak paling penting, ada hak penting sikit-sikit, ada hak tak penting. Jadi itik tak pandai nyelai tak pakai kerja kat dah nak sudu le sungai boleh carok payah kena pandai nyelai, pandai apa benda. Ubah boleh kejut-kejut. Dia mana ikat dia ada peru tebal. Reti juga tebal, cara tebal sikit-sikit. Bukan burung, bukan ikan, itik. Serati. Lepas tu kalau bab Quran ni ayah mak suluh bab Quran nak kata sedak qari pukul 5 dak. Tapi boleh suluh hak mana hak wajib, hak mana hak tak wajib, hak mana hak penting, hak mana hak tak penting. Bukan nak jadi qari pukul 5 dak. Qari dalam fiqh. Pas bab mayat. Kita ngaji rukun mayat, syarat mayat, gapo le mayat hak jadi rukun hak kita kena pakai hari-hari. Baca mana?
Lagu itulah. Maknanya kita nak boleh pakai hak hari kalau kita ngaji pukul 5 sedap. Bila kita naik panggung? Sedap sikit lagi sedap. Tu sikit. Bila kita naik panggung? Selama hidup ni ada biar biasa naik panggung? Tak ada. Baca rumah sedap minat atau sunat. Jadi lebih penting daripada sunat hak wajib rukun qauli. Rukun qauli kita pakai tiap-tiap hari, sedap tak sedap pun kita kena baca. Rajai malah pun kita kena baca. Rajai malah pun kita kena baca rukun qauli. Lepas rukun qauli, sunat qauli. Jaga sunat qauli dah. Bukan sunat buyuk rukun qauli sunat buyuk bukan dah. Rukun qauli sunat qauli. Ada tak? Doa. Tu. Pas sunat qauli ni, dia kena betul juga. Kalau baca sunat qauli tak betul, dia jadi kata lagu lain. Kata kecek bahasa lain, kata tu kata ni bukan tak jadi sunat. Jadi kalau sunat tak boleh buat. Bukan kalau sunat tak boleh lah. Maknanya kita kecek lemaya. Kecek lemaya di gapo? Kalam ajnabi di gapo lemaya? Allahu akbar kena molek. Saya mari dak tepi kaif halak. Mata jita kita tanya ya. Kecek boleh asal Arab kaif halak? Alatina kaif halik? Tanya kecek. Boleh kecek lemaya gitu? Benda sunat kita tukar jadi benda kalam ajnabi. Hukumnya batas semaya. Orang dak royak kan atau batas je mak pun tak wani nak royak atau batas semaya. Kalau dak hak betul hak sunat alah lu hak berubah makna, ya mak berubah makna ya. Nak teh hak berubah makna ya. Ada ubah makna belah sallallahu wasallallahu tu lah. Tak ubah makna lagi. Hak berubah makna ya mak nak teh. Tu pun orang lawe kata. Baca ayat sunat ya mak besar sangat baca ayat sunat. Baca ayat sunat tak baca tak po. Baca berubah makna jadi kecek. Berak. Mari kecek lama ya. Jadi apa? Tu tak saya kata. Apa payah nak temu juga lagi tak benda lagu tu. Tu. Duk besar rukun ya sunat belah lah. Ya sunat belah maknanya belah tak usah baca lah. Tak usah baca. Hak sunat. Dia baca kena wi kenu. Makna yo kena wi betul. Pati hak kara. Kalau nak baca sunat kena wi betul makna. Tak betul makna wi betul dulu. Tapi jagalah salah maknanya. Hak salah makna tak ngaji teruklah. Mana tak ngaji tak doa huruf duk tukar. Koda kata boleh baca juga sudah. Hak tu makna kobok-kobok. Tak pergi ikut sunat dak rukun pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad tu rukun. Allahumma salli ala rukun. Hak sunat ke apa? Hak sunat dalam wajah tu. Rabbi fili wajburni warfa'ni tu sunat. Berat tu. Hak sunat kita tak nombor 2 di segi kita nak baca sungguh. Tapi dia nak baca juga kena betul juga. Tu sunat pun. Kena betul juga. Yellow juga. Surah Inna kita pergi baca henna atoina kausat. Bukan mesti kena tahu, kena betul makna. Jangan berubah makna, tak kena tahu, dia tak ada syarat. Baca tu baca ni kena tahu makna, dak tu sunat ya. Sunat kita tahu makna lebih molek sebab pahala boleh banyak, hati kita lebih khusyuk. Kita tahu makna. Tapi syarat dia kena baca wi kena tak berubah makna. Wi jadi Quran. Baca Quran wi jadi Quran. Bukan ikut nak baca. Orang baca inna kita henna. Jadi bahasa lain. Hak tu tak boleh, tu bahaya. Cak sunat ya mak tak apa. Tak apa jangan baca. Tak apa dak baca. Tak baca tak apa surah. Tapi dia baca jangan baca henna ataina kausat. Dia hebet lain jadi kalam ajnabi dan kalam lughah lain. Jadi kalam ajami, kalam ajnabi. Kalam ajnabi ni bahasa Arab juga. Kalau kalam ajami bahasa lain tu.
Ya dua. Hak bahasa lain tak boleh langsung. Bahasa lain tak boleh langsung. Kalau bahasa Arab tengok pula. Jadi gapo? Jadi doa ke tak? Kena kosak doa. Jadi zikir tak? Kena kosak zikir. Kalau hak bukan tepat dia, hak kita tambah. Lain daripada tepat ni tepat doa. Allahumma hdini fi man hadai, tak kena kosak zikir. Tu. Amin dalam mayat. Kita baca amin jadi doa. Kita baca amin kalam ajnabi. Lepas tu kalau kita niat zikir, niat doa, boleh duk ni. Amin. Kita niat hati kita, ya Allah, aku boleh pergi Mekah. Tak apa. Jadi doa, tak ada apa. Kalau kita tak niat angkat tu, jadi kalam ajnabi. Ulai baca ada khilaf nama rukun. Tak apa tu boleh duk khilaf. Rukun qauli tak apa boleh duk. Rukun fi'li tak boleh nambah. Tu bab nama rukun. Rukun qauli boleh duk. Kalau rasa tak puas hati tak macam mula ada gapo. Sengaja nak tambah ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata boleh. Dia tak berubah mayat. Nak pindah rukun niat zikir. Hak derah kilah juga. Hak tu pun kilah juga. Ada hak kuat-kuat atau tak alih. Nak tasbih kah? Allahu akbar intiqalat sami Allah liman hamidah. Derah tu kena niat zikir. Tu karik benar tu. Dak niat zikir batal. Tu kalam doa, kalam zikir, kalam tertib semaya dah tu. Kalam betul molek, kena molek, makna tak berubah. Tapi ulama kuat dia kata kena niat zikir. Tak niat zikir batal. Tu kuat. Khilaf tu. Ada kuat tak apa, dia tertib maya dah. Dah kau pun tertib maya dah. Tak berubah makna tu. Pada ubah makna tak usah niat lah ke apa pun. Jadi kalam ajami siap. Okey, bahasa Arab kita hina ataina kausat. Walaupun itu niat gapo pun. Kalau kalam ajami, bahasa lain daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tu bagi dua pula. Kalam ajnabi ko, kalam zikir, kalam doa, kalam selawat, kalam Quran. Jaga molek. Ana royak hak tu. Jangan pandai baca, tak pandai bagi. Hak mana rukun, hak mana sunat, hak mana wajib, hak mana fardu kifayah, tak kira orang ngaji tak. Kita tak bagi tak pandai, tak usah ikut buki. Bagi pandai mana sunat, mana wajib, mana rukun, mana syarat. Pak kita pakai mai. Yang mana lagu tu? Lagu tu. Okey, kita nak sedap sikit lagi. Ada tu. Sejak ni akikah dia. Lepas tu apa jatuh. Sunat kata saya wajar. Maya sunat jadah. Maya ni akikah tu apa jadah. Ada? Sunat. Lepas tu apa jadah sadar saya wajar. Boleh. Tak apa lah sejak maya mana ikut apa jadah. Maya suku. Siapa pun bukan syarat rukun. Dia tak ada jadi syarat rukun, maya ngapa jadah ya tak reke. Boleh juga pak tulah tak ada gapo li. Cuma ulama tasawuf yang kata molek walih tepat lah wi jadi saksi sikit dari kita tek sini lah sejak ni dari kita belakang. Boleh. Ulama tasawuf kata lebih kita tek belakang lah dari kita tu rata lah sejak tu. Boleh pahala. Tak ayat boleh ya. Ayat boleh bukan ayat tak boleh. Tak apa tak sewa pun tak apa. Tak semai langsung pun tak apa sunat tu tak ada apa. Ada. Cuma ada ulama tasawuf kata kelebihan jadi saksi belakang. Maya pak tolak boleh. Alih. Molek lagi. Kita tak boleh. Dia walis sini tak rosak pula. Baik pak tolak pula. Kelebihan bukan rukun dan bukan syarat. Molek.
Kita maya sini tek, maya sini tek, maya sini tek, maya belakang lah sejak. Eh? Supaya. Supaya. Ngaji kena cek tepat. Ngaji kena cek tepat. Mudah cikgu nak tanya mana ya tu tak mari. Patu? Tak apa, masjid bukan hak mu hakku. Jangan duk kriak sangat. Masjid bukan hak mu hakku. Pak aku weh, dak masjid piyo naik dulu. Ya bahasa dia larung kita ni dah. Tak boleh pak aku kok semaya apa ya tu mik pak aku. Ngaju. Ngaju. Omo ne puluh jadi omo ne tahu. Faham tu? Ya kira tu. Maya diri maya nyata. Lagi sia nyata. Ya dak syarat dak gapo mereka kita uzur. Pas nak buat tak leh merosakkan khusyuk kita boleh qada buat. Lagi si boleh kita diri tak leh lenguh, tak ada. Tapi rokok boleh bangun. Sujud boleh sujud. Benda gapo hak menghilangkan khusyuk boleh kita ubah. Maya. Kita sujud boleh, rokok boleh. Turun. Okey, tak nak takisi macam. Lah. Dua lengoh dengan diri ya. Dengan diri ya dah duduk. Nak duduk lipat kaki, lipat lutut, lipat pinggang payah. Takisi. Nak bangun, nak gerak, duduk takisi tapi sujud boleh turun, kena turun. Biar rokok boleh bangun, kita bangun. Setar ke tak lengoh. Kita duduk maya. Allahu Akbar. Kalau kita nak puasa nak rokok, bangun ah. Allahu Akbar, rokok. Dah boleh ke setar ke? Masa sujud boleh? Sujud. Bangun diri, lengoh duduk. Dah rokok, bangun pula. Allahu Akbar. Sampai Allah ni mana dah sujud turun. Bangun, lengoh duduk. Ya bukan buat tak boleh diri pakai duduk talak. Wish. Tak boleh diri ya. Tapi sujud asing juga. Nak sujud gini ke tak? Ya kita buat qada kita boleh. Kalau mana tempat kita buat jadi hilang kosong. Kita tukar. Qada boleh. Jangan buat qada boleh pakai orang semua. Aku tak boleh berdiri, pakai tak rokok, tak sujud, pakai mata. Tak boleh. Tak tu. Kita qada tak boleh diri ya, tak boleh diri lama. Rokok boleh, sujud boleh, kena buat. Jangan buat tak boleh diri lama, rokok, sujud pakai dak juga. Pakai kata. Jangan domah. Ya kena buat qada hak kita boleh. Jangan mudah doa. Tak? Tuhan mudah tapi jangan mudah doa. Jangan lajak. Oh Tuhan mudah bis. Gitulah ayah dia nah. Kaedah itulah tempat mana kita buat jadi hilang kosong. Situ uzur. Bukan semua maya. Bukan semua maya diuzur belaka. Aku dah ambil asmaya kat uzur lalu dah pening. Kan tak nama maya. Maya cara hak dak pening. Duduk ke apa ke. Gitu dah. Atuk soalan. Anjir. Kita baca pentingnya hak jaga makna dulu. Baca rukun hak nak jaga makna. Seperti tu juga baca sunat pun nak jaga makna dulu. Jangan gaduh sikit suara sedap sikit tebal nipis tebal nipis tak ubah makna. Boleh juga nak gaduh tu tapi makna tu penting lagi. Beres makna dulu. Tak kira baca sunat baca wajib sebab baca sunat dan wajib ni benda tular. Benda tular kok mana Fatihah dengan surah benda lain ya mak. Lah tak ngaji leh botol ke tu? Surah dengan Fatihah benda tular ke benda lain? Okey juga tu. Nak jual
Nasi komuk, nasi putih, nasi lemuk, nasi air, benda tular ke benda lain? Nasi tu masuk masuk. Benda tular ya buat cara lain. Gebus lama sikit tu ya dia hacur di si air. Nasi ketung benda tular ya, nasi tak masak, beras tak masak. Nasi juga. Fatihah dengan surah benda tular. Wajib dengan sunat benda tular. Kalau kita ngaji ya dua tu boleh dua. Gapo kita ngaji nak jaga baca huruf. Ingat betul huruf jangan tinggal. Dua bagi. Ingat dua tu ke. Ya kacau. Baik kalau kita nak ngajar okey kita ngajar dah ni dah ngaji lama dah ni. Dulu ngajar dah ni. Dua perkara ni ingat dua perkara ni. Huruf dengan bagi. Huruf dengan bagi. Minggu baru ni yang mak fangat dah sekali lalu. Huruf dengan bagi koyak sama dah. Apa hukum nu mati? Hukum nu mati tu orang tajwid. Kalau misal dalam Quran dan dalam surah dan dalam rukun qauli kita baca hukum nu mati satu hukum je semua tu. Jadi izhar berlaku. Tak berubah mana. Waktu dah ada orang kata sunat tu. Waktu dah sunat ya. Tapi tak dia tak kata hak tu, dia kata hak panjang pahandok sunat. Macam mana wajib ja'alna wajib tu. Ihdinas sirah wajib. Kata sunat tak leh, sunat lepas mulut je. Tak tahu yang nak atas kepala dia, kali atas kepala yang mak kali. Wahai yang cakap sunat ya. Jom. Hukum tajwid tebal nipis. Sorok-sorok sikit nak bagi sedap kurang sedap tebal nipis ni roll nak bagi sedap. Tebal nipis kah dengan kah bukan. Waktu isti'la istifal tebal nipis lain. Tebal nipis tafkhim tarqiq sallallahu dengan sallallahu. Tu tebal nipis tu sunat. Boleh nak kata tu sallallahu sunat, boleh nak kata baca tu makruh. Tapi hak tu bukan sunat. Sunat semua dak. Sallallahu tu sunat dalam riwayat Affah ya. Ayat lain sallallahu. Huruf lain pun ada sallallahu. Huruf lam kalau duk lepas sok tadha. 3 huruf. Lam bagi atas bunyi la. At-talaqu marratan. Kita baca at-talaqu marratan salah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salah. Kira tu kayak kita bahasa perkara ni. Sallallahu salah. Sallallahu kena. Antara kali. Era. Tu sunat dia panggil kita betul mengikut riwayat-riwayat dan negeri-negeri. Tu lam sebab lam dia tak ada tukar. Kalau qaf dengan kah dia bukan sekadar atau tafkhim tarqiq. Ya orang panggil isti'la istifal. Qaf tebal kaf nipis. Kalau qaf gi baca nipis jadi kaf. Kaf gi baca tebal jadi qaf. Tu berubah makna. Tebal nipis dua jenis. Tebal nipis sorok huruf tular sepengaruh dengan lam. Tebal nipis huruf lain-lain hak tu tak leh. Kita panggil tebal nipis juga sifat tu. Sifat huruf. Tu tebal nipis dua bahasa. Hak nu boleh kata sunat. Hak ni tak leh. Tebal nipis qaf dengan kah tak leh kata sunat. Kena baca kena. Mustaqim. Kalau kita baca mustaqim jadi kah. Nak kata sunat ke? Pasal ngaji dia kata sunat. Pakai ikut nak baca. Tak? Tak nak ngaji lah. Quran ni ikut nak baca ke sunat ke? Boleh baca elok lah. Tak nak ngaji lah. Tu ambil komplain mai duk baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak nak ngaji baca diri. Ya kena ngaji betul sorok dan baris. Huruf itu. 3 perkara betul iaitu jangan tukar, jangan lebih, jangan kurang. Tu asah. Lepas tu hak lalu tu nyata tak nyata pula huruf gapon. Jadi tak nyata ya adik-adik dengan tukar. Tak nyata ni huruf gapo ni adik-adik dengan tukar. Wi cerak molek huruf gapo. Jangan ikut si. Jangan tak cerak. Jangan tak cerak. Tak cerak ni adik-adik dengan tukar lah. Dia dek tengah lah. Kah kakak dek tengah.
Ha ke ho dek tengah tak cerak. Tak cerak adik-adik dengan tukar. Cerak molek. Tukar tak boleh. Tukar tak boleh. Tambah. Kurang. Tambah dah banyak kita tambah dak khabar. Kalau dak ngaji ya mak kita tambah kobok-kobok. Kurang apa tu juga. Gaduh-gaduh kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dah tu. Kurang ni banyak ke huruf mat. Tukar banyak ke huruf nak super. Tambah banyak ke huruf hamzah. Huruf tekak huruf sadu. Jadi sadu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu banyak lepas Fatihah banyak tambah. Tambah sadu tambah jadi sadu. Jaga molek. Royak umum dah. Kita latih lepas dah gitu. Fangak mula. Hari huruf 3. Hari 3 juga. Betul molek. Jangan tukar bagi. Jangan kurang bagi. Jangan tambah bagi. Lepas tu tambah lagi selagi hak nyata tak nyata tu kena nyata juga. Bagi guna tukar. Ihdinas sira surah. Ar-Rahmanur Rahim. Allahu akbar. Tukar. Allahu akbar. Tapi bagi ada dua berubah makna tak berubah makna. Ar-Rahmanur Rahim. Saya cakap nur. Dak bagi bawah tengok je mak. Amak dak saja nur macam ni nak sama. Aku salah lebih nur. Ar-Rahmanir Rahim. Ni je mak. Dak saja nur ke? Ni. Situ ni. Biar banyak kata macam ni. Mata ya macam ni. Mulut nur. Ar-Rahmanur Rahim. Ingat ke? Rasa kita? Tak rasa dia baca klik Fatih mulut. Nak budak betul apa? Bakat Payah ada tik dalam Quran. Ar-Rahmanur Rahim. Ya ada ayat tu. Ar-Nur tu ada. Oh, dah cakap itu dah. Lepas tu kita biasa baca jadi nur dengan ni dan kita tak ngaji hari ikut sedak tu baik mulut. Ikut tu baik mulut. Kalau kita tak kena hari molek. Jadi mulut kita ikut gi. Baik ikut. Ada ni dengan nu. Tengok klik tu ke apa? Sallallahu Jadi uduh mulut dia. Mulut penting. Dia kena mulut tak uduh. Mulut masuk dengan suara. Agak ni nah. Ihdinas sira, capu dah tu. Tak cerak dah tu. Ihdinas sira, tak cerak. Ihdinas sura tu capu. Ihdinas sira surah bagi tukar. Yang tukar, yang tambah. Alham. Kecek tak apalah baca surah apa? Surah Al-Ham. Dia baca, jangan baca alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin. Siratal ladzina an'amta alaihim an'amta. Mana berubah tu? An'amta dengan an'amta tu berubah makna. Tu dia panggil tambah bagi. Nah, potang bagi ada, potang bagi jadi hak mari hidup jadi mati. Tu potang bagi, buai bagi, cari visa tak temu. 3 perkara yang ni. Yang tukar, yang tambah, yang kurang, jaga molek. Bagi. Huruf 3, yang tambah, yang kurang, yang apa tukar. Kau juga. Huruf dengan bagi. Ada kat tu. Kita baca Fatihah sikit. Dan rukun qauli. Rukun qauli yang mak kita dah surat dah kan? Fatihah mana? Tu baik. Tu baik. Fatihah dan rukun qauli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kapo lu rukun maya? Tak kepi dulu dah. Allahu Akbar. So nah, jangan nganggo. Jangan nganggo dia al. Buka sikit. Buat lidah saja. Jangan al. Jangan nganggo. Buka kat mana buka? Kita nak tak kata. Allah. Ni mulut tak kata. Mulut buka ya. Lidah. Huruf apa? Empat lidah duduk di ra. Duduk di ra tu. Ra. Lidah duduk di ra. Dah tak? Bukan lidah duduk di da dak lah. Bukan duduk di da, lidah duduk di ra tu. Ra dah. Oh ya, betul faham? Suruh jelai lidah. Nganggung. Nak royak jelai dah, payah dah. Royak ra faham dah. Mula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabit tu yang mak nak sore-sore tu. Korang waning weh. Nyuluh kedua ketiga waning. Buat kerja lelak. Asal buat kerja lelak waning sangat lelak le cerah tak waning. Jelah je. Kerja lelak lah. Betul-betul. Ingat kau ni ingat dah. Baca tak ada. Mau sungguh dah. Aduh saja aku saya. Allah. Duk niat dah. Niat je bukan baca. Bukan baca lah hati. Payah dia kecek niat lagi. Payah-payah yang mahu tak maya dah. Wi wasal lah. Wi kita khabar kata aku semaya. Niat ni yang baca. Ajar yang baca. Yang mak budak-budak itu baca lah hati. Allah saja aku semaya. Aduh Zohor aku iman. Aduh lah hati dia baca. Ya bagus. Jangan baca dah. Dia ajar baca. Aku semaya. Aku cepat kata. Ingatlah aku nak buat apa ni. Habis tu dia suruh kata lu. Kau nak buat apa ni. Orang kata usalli tu panggil. Sepeng ada tanya ada gerak kata. Hei kalau buat apa ni. Aku semaya. Usalli dah tapi usalli sanayu. Kalau bahasa Arab usalli fardhu zuhri. Tu bahasa Arab. Sanayu aku semaya fardhu zuhri. Aku semaya fardhu zuhri. Seolahnya kita duk tanya dah kita ni duk buat apa ni? Beri khabar. Kalau kita ngaji Quran, seolahnya kita duk ngeja nak baca kono ni. Ali nak ta'a, ali bawa i, ali nak PU baca. Ai-u. Supaya maya ngaji baca. Menurut apa ni kat angin? Menurut apa ni? Aku nak semaya fardhu zuhur. Allah. Kita ingatlah hati. Kata dengan mulut dah. Dalam hati kata mulut. Dua kali kata. Kita kata kita ingat otak kita. Aku semaya fardhu zuhur. Allah. Kita ingatlah kali tu. Usaha we boleh lagu. Bayangin keriak lah. Tak boleh ya mak. Pakai tak maya tu tak boleh. Tu tipu setan pula. Nah latih. Lajar. Semuanya pada semua. Yang dia tak tahu. Tak gambar huruf, tak gambar sogo. Gambar sogo. Ya gambar yang mari. Ya gambar maya. Ya tak gambar huruf sing ming bo yongo. Ya tak gambar hak tu. Ya gambar maya perbuatan kita ni. Gambar rokok sujud ni gambar. Orang nombor satu kali gambar habis rupa semaya tu. Dia tu paling payah. Kita ambil ada aku semaya tu tu habis tu beri panjang. Ya dah habis tu lafaz tak kubih tak suka aduh lah. Beri panjang tak cukup lah. Allah tak pandai dah. Situ pula tu tak kena. Allah. Lek panjang tu nak dibaca tu. Jangan baca. Biar sekali Allahu Akbar.
Dulu yang mak udah gitu lah Allah duk baca. Saja aku semayang. Kalau kita belajar lagu tu, lah ni tak apa mudah dan tak jadi 2 kali, jarang 2 kali. Kali Allah Akbar tengok. Allahu Akbar aku semayang pada ngorek dulu. Kita ingat molek lu, belum nak mayang aku nak sampai ingat molek aku nak semayang pada ngorek. Kurek-kurek tu nyok tu yo. Kosak taruh tak ye. Lepas tu kalau dia tak email pun tak apa kalau kita payah situ nampak panjang sangat kita boleh lepas tak keping. Mereka maya jemaah dia kena dapat. Kosak taruh tak ye nafsi. Tu kos mak ya kena jadi makmum halu lah dalam tu lah. Dia tak email lalu lah dalam tu. Mu'oh kan tak apa. Kalau maya sore maya mu'oh biasa tak apa tambah mu'oh pun mu'oh lah duduk luar tak keping tak apa. Allahu Akbar. Lepas tu baru mu'oh bersama situ. Tu. Tapi dia buat lagu tu takut lupa maaf dah. Bakal dalam tak kepil lalu. Aku semaya pada Zuhur, kau tak email kau makmum. Boleh. Jangan kita kata tak email. Jangan kita kata makmum, jangan kita kata mu'ah hati kita. Kita ingat ada kuih di email. Dah. Ya bukan betul kata betul salah. Orang niat ni nak kata betul kata salah tak boleh. Yalah. Dulu timbul isu kali ke apa? Orang ni wajib dengan jenabah. Tak, dia duk dipehel kita. Kita pehel. Aku semaya, maya dia pehel ke mana? Kalau duk maya dia pehel kata ambil ais maya. Bukan nanti ingat aku sembahyang. Aku semaya tak boleh, tak betul tu. Dia kena aku sembahyang. Bukan tu tak kira dia tu. Dia tak kira sembahyang semaya, dia tak kira. Kalau dia nama mayang. Dia tak kira dia tu. Dia kira hati kita pehel maya tu ke apa. Dia tak kira lafaz. Oh tak kena sama orang kecil siap lama kita mayang muhimmat kita sumpah kita maya. Dia tak kira di situ. Dia kira kita ingat gambar ke apa kita nak maya. Boleh ingat tidur tak boleh. Ingat maya. Ada je. Dia tak kira ni baca kena. Dia tak kira ni niat tu kata kena. Cuma dalam niat kita kena we ada 4 perkara saat ni. Osak mana aku semaya. Ingat aku semaya ni. Cepat gitu. Saja aku sembahyang tu jadi panjang. Hatil lah tu. Jangan pilih hatil lah aku semaya. Aku nak semaya boleh lah kau. Ya mari gambar lah kau kita dah kita ajar tu nah. Maya, lepas tu kosak maya, lepas tu fardu. Kalau maya fardu kena ada maya fardu. Kita ingatlah hati kita maya fardu lah. Jangan kata fardu. Aku semua dia ingat mau kerak mungkin. Dia ingat mau kerak rotok kalau fardu tu tak kena dia ingat Allah aku semua fardu. Dia ingat siapa tu baik mulut. Kena orang nyakit-nyakit Nyakit hati was-was. Allah. Jadi hati mari mulut. Alih tu. Billah wasa maya fardu lepas tu ngorek. Kalau ngorek, kalau zuhur pun zuhur lah. Maknanya 4 perkara, 3 perkara kuih-kuih, aku semaya, tu borang waksa dah. Aku semaya, tu panggil kosak. Ta'aruf, fardu, ta'jin, maya kapu. Kalau tak ada fardu, aku semaya zuhur, jadi maya sunat. Kalau maya saja-saja bangun, maya saja-saja. Aku semaya, jadi semaya mutlak. Tapi tak apa, maya mutlak paling afdal malam tu tahajud. Tak kena niat tak apa aku maya tahajud. Maya apa puasa ke bangun malam maya fardu, maya sunat, maya qada, maya wajib, maya ajak. Jadi tahajud belaka dah. Yang mau kita niat nak maya mutlak ke? Nak maya fardu ke? Nak maya qada ke? Nak maya sunat ke? Niat nak maya ajak ke? Jadi belaka dah. Ya kapuh war situ. Nah, we faham. Aku semaya fardu, waktu fardu kapuh. Pada takbir ni kita kena ajar lidah kita. Hati kita tak niat dah kalau lafaz takbir. Habis tu ya tu baik kusih. Allah akbar. Tu baik ha akbar. Allah. Itu baik kusih. Hati kita tak niat, tak ingat dibaca hati kita dah ingat mana? Dah ingat niat ni. Allah. Hati tu gambar aku semaya. Takbir tak kena berapa? Takbir tak kena. Dia kena ajar mulut biacak takbir. Bila biasa latih.
Maknanya kodang ngaji dengar saja tak ambil dalih. Kena baca banyak kali. Baca lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ramai-ramai. Molek lakor dah ramai-ramai. Ramai-ramai molek lakor dah. Sore-sore tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni kalau kita baca ayat macam Fatihah ni boleh kita ingat dua. Ya tak syarat ingat makna. Kita ingat huruf ha. Kita ingat huruf suara ayat dia bukan alham. Kita ingat tu alham. Kalau kita lalai bila mulut kita besar lagu mana? Salah. Alhamdulillah. Tapi dia kena latih ni. Baca kena latih. Dia tak kena ingat dia. Tapi nak molek kita ingatlah. Kita faham kalau alham mana gapo? Alham mana gapo? Kalau nak tolong. Kita ingat dua makna. Boleh tolong, baru jelas. Kalau kita tak ingat makna tak apa, kita ingat kelafar dia. Nak molek ingat makna. Dia tak pergi ikut lain hati kita. Yang ni baca alhamdulillah. Tambah la sa. Ham tu rasa. Nak buat agono wi pandai wi besar wi lacak kena macam banyak. Kena fati, kena rajin baca asuh semua asuh. Supaya kita asuh bisa asuh kapok asuh wajak. Berapa kali asuh sama tak? Cih kali dah je dah. Boleh ke gitu? Ada tanya Tanya kau. Tanya kau terlalu. Hal kata. Bukan asal cerah kali tak je dah. Aja. Asal bisa asal wajak ah. Kena bahak. Tanya agak. Dah adik balik. Ni pula saya. Ni pula. Aku tu pula. 2 kali 3 kali banyak kali 12. Mana baca banyak. Dia malah baca dengan saja lama tajik. Itu pusat. Lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cepat sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dak cepat? Baca sore cepat dah. Tengok tak email, cepat dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Turut saja tak tahu betul salah. Habis yang mak royak salah. Turut betul pagang hak salah. Nak betul tak beza. Kita tak ngaji kurang ngaji, tu tak beza. Tengok kita kurang dengar, tu tak beza. Mereka yang mak royak. Salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jaga qim apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau wadduha apa hanya lebih tu wadduha, hanya lebih tu. Kalau waladha tak apa tu. Waladha jaga tu. Tak apa. Kalau wadduha, jangan lebih wadduha. Tu lebih nak wadduha. Ya huruf mat ni dah. Huruf matnya, hak fardunya, hak wajibnya, hak jaga maknanya ada dengan tak ada. Dua tu. Lebih dengan tak lebih tu ada tak ubah makna. Tak ubah makna. Wadduha tak ubah makna. Wadduha tak ada. Wadduha sikit. Tak ada. Hak tu jaga makna. Tak ada dah tu. Tambah tu. Ghairil maghdu. Tu tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tu tepi tu. Ada lagi dia baca ke tu? Tak ada dah. Ada. Tak sia tu. Kalau hak budu panjang tu tak baiki tu mari budak tak baiki. Kalau waladha ni banyak orang baca hanya. Sedap. Ghairil maghdubi 'alaihim waladha. Waladha. Apa dia tambah je? Tambah apa je? Lagu tu. Waladha. Banyak ke fok baca wahai baca ngaji kurang. Sebab apa dia baca nak sedap lagu. Ingin sedap baca ikut temu ya mak baca, temu ustaz tu baca, temu tok email baca, temu apa baca, nak baca Fatihah sikit, nak baca Fatihah. Baca sedap lama cailah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Ya Allah. Jaga tu. Waladh. Hak betulnya waladh. Nak tinggi boleh. Tapi tinggi jangan soromat. Waladh. Ada bunyi wa, ada tinggi dah tu. Kalau waladh, tinggi sekali dengan heret. Tak beza dah nah. Heret mat dengan suara tinggi. Walau ada rendah. Walau ada tinggi. Walau terendah juga tu, tapi mat ada. Walau dha terendah tapi ada mat. Walau dha tertinggi ada mat. Hak naknya tak semat. Tinggi rendah tak apa. Dia pandai lagu nak tinggi tapi jaga mat. Jangan walau tak apa. Walau ada cari orang nak tik situ wadduha. Jangan panjang lebih tu. Wadduha. Itu tik. Tu rukun tu. Panggil rukun tu rukun. Kalau rukun kita tak usah kira manalah makna tu, dia kena semua. Kena gimana ya mak ayat ni. Waladha. Ada betul mana duk dengar di do ko dengar do ko betul wah yang mak ayat ni.
Wa dengan wa. Wa dengan wa. Waladha tersalah. Ahli lagu banyak kan ada sikit. Waladha wala wa bunyi mula ya tapi agak waladha. Tak ada. Ada ni. Baca wahai lagu. Baca tak wahai lagu. Agak kita ada ni. Ada sikit. Ramai-ramai tu lah. Molek kau kita baca ramai tak baca sorang-sorang ni dah. Yang kelada tu dia. Tak tahu tak apa. Tak apa tak kelada. Oh, tapi boya mak goyak ni. Klik esak dulu. Walau. Klik esak lah. Lo ni tak tahu. Bahkan yo pesak 2 kali pula. Yo panar 2 kali yo pesak dia. Pesak tak email. Pesak tak email lagi. Wali rumah pesak tak email. Ngorek iso tadi. Pesak tak email mati. Oh, yo mak goyak dah email tengah. Walau panar 2 kali lah. Jaga molek. Yang kita pesak orang, pesak kita. Mula kali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agak du ni agak. Ghairil maghdub. Agak dah. Mula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa pula? Tahiyat. Tahiyat dah. Takbir. Beda ni. Takbir nono supaya nah. Takbir dah apa lama ya? Lama ya takbir dah apa? So yo, nama yo ada apa nama? Takbir ada 2. Lama ya takbir tu so yo. Takbir dah 2 ke apa? Takbir sunat, takbir wajib. Kena dah tu. Nama yo kalau takbir wajib orang panggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir mana tu? Takbir hok mula-mula masuk semaya. Supaya ihram pergi Mekah lah. Mana lebih kurang. Pakai ihram, pakai ihram. Takbiratul ihram. Tu lah ya. Cuma hok nung hari kita buat benda hok lari dalam haji. Hak ni hari kita buat benda hak dalam mayat atau mayat. Makan, minum, kecek, jalan, gerak banyak gotu ni. Tu hari dia kita buat benda hari atau mayat. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Supaya ihram ni. Tapi ihram ni benda dalam haji, ni benda dalam mayat. Hari kita buat benda-benda lepas pada kita takbir. Yang 2 takbir sunat. Takbir sunat dia panggil takbir Intiqalat. Intiqalat mana apa? Kulak-kulak. Kilak-kilak. Kulak-kulak intiqalat. Kolak-kolak. Takbir intiqalat, takbir pindah rukun. Intiqalat makna pindah. Tukar rukun. Kita duk kira, kita nak tukar rokok. Allahu akbar. Rokok kita nak pakai pada etid, nak pergi kepada etidal. Allahu akbar. Nak sujud pula. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar sama. Yalah tak? Pah mana sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah tu tambah daripada Nabi. Ya asal lagu tu juga, asal takbir juga. Allahu akbar lakulah. Ada satu orang sahabat Nabi besar dia Hurairah ka buakan. Jalan teruk orang tua. Orang tua nak pergi sujud juga, dia pun nak litah tak boleh.
Gaduh. Nak deh takbir tu. Oi komat dah. Bunyi komat deh. Gi apa khabar orang tu? Lepas sejik pula. Orang panggil gi sejik tak wadu. Tu dah gi sejik tak wadu tu. Oh, kita gi sejik tak wadu. Dah tu. Gi sejik dia. Oh, kita gi sejik tak weti. Tak weti dah tu jelah tu. Oh, nak setel pula. Boyan weti nak sejik. Nampak Nabi duduk rokok. Ya pun alhamdulillah. Nabi pun bunyi lafaz alhamdulillah panjang sikit. Kita sunat sikit. Kalau kita ada email, jangan ada bakit daripada rokok. Kalau bunyi makmum duk takbir duk gapo lah. Ya bunyi lah naik tu. Kita pun Allahu akbar rokok wi lama sikit. Hanya kena kepada kaat awal. Tapi budak pondok Muhammad tak ada lagu tu. Tak ada Muhammad rokok budak baru naik tak ada. Sebab budak Muhammad kurang-kurang 20 minit duduk dalam lesah. Tengah je duduk dalam lesah. Duduk tunggu mayat lesah. Mereka sakit perut. Naik lewat hubung tak ada. Pondok Muhammad pun nak pelik. Kita baca gambar kita duduk pondok tu tahu lakar dah gutu. Apa tahu nak ngepek wah lah sikit. Ngepek saja. Ayah mak cuk nama biar naik tu. Dia kena naik ngaji dulu tengah je dalam sah. Baca ni halakah ni. Bawa siapa masa ben qomat ada tu, dia masuk lesah, baca dulu 5 minit 10 minit zikir azkar gapo ya sebab yang mak suruh baca tu. Baca. Apa masa ting qomat bangun. Tak ada seorang pun tinggal takbiratul ihram. Alhamdulillah. Lama dah dia usaha lagu tu. Kana? Wugi. Dah, Muhafiz masbuk habis satu kitab dah ngajar. Tahun ni ngajar semua. Budak baru masuk Muhafiz masbuk nak ada. Wugi tu dah, Wugi tak tahu Muhafiz masbuk dah. Ajar. Muhafiz masbuk ajar. Tapi dalam rakaat. Dalam rakaat ya ada. Tapi dia ada masbuk lakal, Muhafiz lakal lagi. Tapi ada hak sakit perut tu. Hak sakit perut ada masuk lewat tu ada ya, ada juga. Kadang-kadang sudah baca siap masuk lesah siap, ya tu baik. Baik maye ke apa ya kadang-kadang atas maye kadang-kadang. Yang masuk ke ada jaga-jaga. Hak tu yang Muhafiz masbuk nak amal. Jadi Muhafiz masbuk ni lepas daripada rukun semaya ke apa pak jemaah Muhafiz masbuk ajar. Tahu mula dah. Mungkin nanti besar dak ngerti Muhafiz masbuk. Dia tahu. Muhafiz masbuk. Pak besar rumpi kena ajar. Muhafiz mana gapo, masbuk mana gapo. Lepas tu sahabat sana ni sami'allahu liman hamidah. Apa dia kata alhamdulillah. Nabi dengar gitu, Nabi bakit tidak. Sami'allahu liman hamidah. Oh ya dengar alhamdulillah ni. Alhamdulillah sahabat. Oh ya dia jawab gitu kan. Sami'allahu liman hamidah mana gapo? Telah dengar oleh Allah akan orang yang memujinya. Orang kata alhamdulillah saat ni Allah dengar dah. Dekat tu siapa ke hari ni. Lepas tu kata molek lah tu. Tu faham sami Allahu liman hamidah. Tak kena apa-apa. Sami Allah sami bahasa kalam tu lah. Sami'a. Kita ngaji dah huruf ain. Betul ru'ai itu banyak oleh bakar. Sunat pun bakar. Bil alamin sami'a. Kalau tak email kata sami Allah. Kita nak kata mana? Sijak kali ni. Susah. Aja. Pakai tek lalu dah. Itu tak apa, tu ada juga. Lama ada juga hadis-hadis ke apa tu. Rabbana lakal hamd. Lepas tu doa-doa pula. Cuma hak nyata-nyata tu sami'a ganti daripada takbir intiqalat sana. Situ tak ada Allah Akbar. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Lepas tu sami'a situ banyak orang salah. Sami'allahu liman hamidah. Banyak orang salah juga. Jangan baca sami'allahu liman hamidah bunyi hilai.
Bunyi hilai. Sami'allahu liman hamidah. Bunyi tak pandai ya. Lidah tak pelik. Dia kena lidah pelik. Sami'allahu liman hamidah. Tak kena ni. Liman tak kena. Liman kata molek. Bukan royak kata email ni. Royak kau kita lah ni. Tak email tak apa dah orang royak lama dah. Nah, tak email ada orang royak lama dah. Nombor satu baca royak. Nah, tak email orang royak lama dah. Jangan nak salah tak email. Yalah. Hak salah hak mana? Tak makmum tu syirak. Boleh kata dia salah tak nak syirik. Kalau tak ngaji, tak belajar. Tak email hak salah hak mana? Tak email salah hak baru belajar naik. Jadi esa itu salah lama dah maya sore di makmum ngadi. Salah kamu. Belajar naik ya pakai waktu. Sami Allahu liman hamidah salah. Tak email baru banyak ke salah. Tak email dulu ya tak salah. Sebab apa? Orang royak lama dah dia. Dia beki lama dah. Banyak ke betul. Alhamdulillah. Sahabat tak ada dah ni. Ingat Abu Bakar kau. Abu Bakar saja. Dia tak ada. Oh, ya tak ya gaduh. Ya mari maknanya seolahnya orang kaumat dah. Kaumat dah. Kan pertama kau kat orang kan pertama takbiratul ula. Ya dia semua, ya cukup mah dia semua. Hari tu lewat ha siap. Pas orang dia nak hunggar tak leh nak gaduh banget tak leh orang tua nyok pacu duk dak pe kan. Lama pacu dia nak litah pun nyok. Itu juru. Ha, ini juru tak litah ke tua. Litah ke tua. Ni dak ke tua, ku gi lupang. Dia tak litah ke tua. Ya apa tu teh tak ada hati tu nak maya dah. Nabi dia tak ada. Siapa deh. Tu pun teh kau tu perak. Allah tak uti ke sejak tak uti. Tak. Bukan orang. Seteh. Yo gigot tu tipu buahkan. Lepas tu naik dek. Alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Boleh nah? Sami Allahu liman hamidah. Hak tu bukan takbir intiqal lah. Dia panggil apa? Tasmiyah. Atau saya. Dia kata we kena. Banyak dia tak kena. Sami Allah. Urai. Hamzah tak kena. Ya urai sebab alamin tu. Urai tu. Sami Allah. Liman nun. Jangan limal le. Liman nun. Liman hamidah. Jangan limal hamidah. Banyak makmum salah. Le alham tak kena lah. Tu berbahagia dua-dua tu. Agama lah. Jaga be intikal lah. Tahiyat. Tahiyat sikit. Tahiyat salawat salih. Tahiyat ni capur sunat dan wajib duduk dalam tahiyat. Benda tu la ya. Ayat tu la panggil huruf tu la baris tu la. Tahiyat banyak kita salah. Salah mana tahiyat? At-tahiyat. Jangan bunyi tah. Dia bunyi tah salah. Tu tambah huruf tu panggil. Kalau kita baca tah tambah huruf. Ya mak kena mengajar benda ni. Getilah tajwid. Getilah qiraah 10 20 pun. Tapi dia at-tahiyatul mubah. Gimana? Tak pandai dengan reti qiraah, reti lagu. Tu. Orang duk lewat bukit tak ngaji langsung tak ada tu payah cari tu. Nah kita ni kita aleng tajwid hukum mati ada 5, ada 10 bagi-bagi pula. Izhar bagi 3. Ikhfa bagi 3 pula. Idgham 3 pula. Ikhlas 10. Bagi hukum mati tu baik 10. Bijak tak bijak je. At-tahiyatul mubah. Medai. Jadi mepan. Ni abik kena ingat penting kita. Jadi guru Quran lah. Kau ni klik rumah luas banyak amal guru Quran ni. Bos-bos tahiyat. Penting baik yang mak royak fardu ain. Hukum mati saya cek lah 10 tu banyak dah. Yang mak royak sungguh tu. Ada ke bila 10 tu baik. Izhar 3. Allah adana ausad. Kubra surah usta. Ikhfa 3 kubra usta.
Surah Allah ada nak asal. Beri mungkin. Idgham 3. Tam nakis ma'al gunah nakis ke apa? Tam bila gunah, tam sa. Ma'al gunah 2 nakis tam. Ma'al gunah. Atau ikhlas so. Jadi berapa? 10. Letih ngaji. Oh, kalau saya tu ngapa? Aku dulu ngapa 5, lalu dia 10. Ustaz aku, ayah mak aku ajar 10. Jak berarti yang itu. Mana ayah mak? Aku dah andali. Oh, ada mak. At-tahiyat aja tak kena. Oh, budi. Tahiyat baca kena. At-tahiyya, yang ni at-tahiyya. Sebab Ar-Rahmanir Rahim tak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. At-tahiyya. Cerak molek. Ada tulis saya. Ingat dah tak kata? Tulis saya ingat dah. Mulut kita tak ingat mana. Takut tu bi at-tahiyya. Mulut pergi. Jaga molek. Mula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada tak tanda-tanda jatuh-jatuh tengok molek. Ada tak? Kalau tak ada satu gapo lebih tengok molek. Masa apa pesak dah dah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Jaga satu molek nabiyyu. Jangan nabiyyu. Lidah. Orang panggil akid lidah wak ya selalu. Tu idgham. Idgham satu tu idgham asli. Kalau panjang tak kena nabiyyu warah tu panjang. Nabiyyu. Akid lidah lalu serupa dengan nabi. Mula tekan sikit. Orang panggil tekan, bahasa Arab panggil nabrah. Tak apalah bahasa Arab tu dulu tak ada panggil, ni ada panggil. Maknanya wak makhraj ya, nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa ala ibadillahis salihin. Panjang dah tu. Tapi tak panjang pesan Syekh Mahmud dah. Wa ala ibadillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu Allah. Hanya ada. Mana yang mak baca tak hanya? Ayah mak baca hak wajib. Wi kurang kena panjang. Kalau turut qiraah asyhadu Allah tu ya ada belaka tu. So kurang 2. Asyhadu alla ilaha. 3. Asyhadu alla ilaha. 4 ada. 5 ada. Ni ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah lakon. Cuma nak saya ada. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Sepa dengan tik La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha.
Acu tertukar alih dia hamzah. Ada tak? La ilaha illallah. Ha tu. Tahu tu. Jangan la ilaha illallah. La ilaha tu satu pula dah. La tukar. Ha tu bahasa kecil. Kecil la. Asih la ilaha. Kurang kan? Ha mula. Panjang boleh. Dia mak merah tengah. Ha nak panjang pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang kerti tajwid yang nak panjang. Itu orang tak kerti tajwid, ingat tak ingat, wis sama tak apa. La ilaha wis sama tak apa dah. Ha, ingat tak ingat mak gapo pula situ. Kalau kita tak erti tajwid, tak ingat tajwid. Kalau dia ingat tak apa, dia baca panjang molek. Tapi baca tajwid ni dalam Quran ya. Orang panggil wajib kita kena baca bertajwid Quran. Kalau baca lain daripada Quran, wajib kita kena baca berbahasa Arab. Jangan berbahasa Ajam. Bahasa Ajam jadi bahasa bukan Arab. Cukup huruf, berapa huruf ni pakai? Huruf. Jangan tukar, jangan lebih, jangan kurang. Baris pun tu juga. Jangan tukar, jangan lebih, jangan kurang. Tu bahasa Arab. Bahasa adu, sadu tu huruf. Mat panjang pandak, tu huruf mat. Beda. Beda. Ha. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu ngaji tajwid Muhammad. Dengung dua rakaat guna musyaddadah. Molek. Tapi dia gaduh tak ada apa. Muhammad ada apa dah? Boleh dah. Mana ya? Tajwid kena dengunglah. Muhammad. Kalau pergi betul dengan guru-guru tajwid, dia pegang. Wa asyhadu anna Muhammad. Kena dengung situ, kena dengung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Guru tajwid apa pegang? Sebab nak biasa tajwid. Dia biasa tajwid, dia maya molek, le Quran molek. Padahal le tajwid, le wajib, le Quran, le baca maya, dia panggil tak wajib tajwid. Nak wajib berbahasa Arab. Jangan bahasa Ajam. Jangan tak cukup huruf, jangan tukar huruf, jangan tukar baris, jangan lebih huruf, jangan lebih baris. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kum tak jadi kum. Kum. Kum tu Ajam lah tu. Kum tu Ajam. Jadi kum. 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 Tu bahasa Ajam. Tapi makna tu dia tak ada lah. Kum. Dia bertanya orang Afrika makna gapo. Kalau henna atoina tu bahasa Ajam Asia reti tu. Tak usah bacalah walaupun tak berubah makna pun. Kalau turut setel dia tak sewi kita ngaji dia tanyalah dah. Tahu ubah makna dak? Ya. Setel depan tu. Bukan yang mak nak kata kat orang tu setel dak. Tu orang panggil pesen-pesen setel. Maknanya kum ni tak molek lah. Kum moleknya. Nak pergi kot tu. Dok Kum ubah makna dak? Maknanya baca kum ni molek lah. Tapi tak kata ke tu je setel je tak kecek tu. Pergi minum agak dak. Minumlah benda ni molek ni. Tak benda ni tak apa. Kita minum lah benda ni bukan agak. Ya gerak tu. Ya setel ni tipu. Dia tak kecek tu.
Nung tak boleh lah kon tu kata ada orang baca. Maknanya kalau orang dia baca kum tu dia beh tak alek tak kena tu. Kum pok ngaji tu baru tu kum tu. Apa kum tak kena dah kum. Ya panggil cara-cara main ni setan. Cara-cara main ni setan. Maknanya orang hak ngaji baca betul kum ni tak alek lah. Molek kum lagi lah. Bubah dak mana duk gaduh. Bubah dak mana duk gaduh. Maknanya hak molek jadi tak molek. Hak tak molek duk masih molek lagi. Bukan masalah ubah makna. Kalau kum tu suara pelik lah tu, suara tak molek. Kalau mujur-mujur tak betul dengan bahasa Ajam. Kalau betul bahasa Ajam, ya kum alaihim ialah tak molek mana tu. Tak molek mana tu. Jangan ada perasaan kita ada marilah kita kum apa tak boleh baca. Salah kita duk baca lama-lama dah tak berubah le makna. Ada rananya. Ada kada pada perasaan kita tu makna kita ni nanti pulih setel lah. Waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Kalau wan nas tu ya dia terbaik mulut dah. Kum tak ubah makna le. Tu wan nas tu. Kasar yang mak kanu kata kok orang. Jo ya cara setel lah betul lah. Tak ada kata kok orang, pas kita diri kita baikilah. Jangan jadi pasal hak molek ni nak kritik lagi. Hak molek nak kritik lagi. Dia molek kita turutlah. Kita turut kita baiki. Kum tak molek. Kum molek. Kita baikilah. Asal dah nak kerah cara dia nak dak ubah makna. Tak ada nak kecek ha ubah makna, kecek ha molek tak molek tu cerak. Dengan orang Arab ada yang baca kum. Ada. Kum tak ada. Kum. Kita ngaji dah boleh baiki, kita baiki. Tak boleh baiki tak buat kena. Boleh tak? Itu rukun qauli. Minggu depan kita sunat pula. Sengit betul mana? Mad. Caranya mad. Kalau cepat mad. Tu dah sengit gitu. Kalau cepat mad. Kalau sengit mad. Sengit tu dia panggil huruf sadu. Ya bukan sadu ni bukan suara kuat dah kuat. Koh pun kita cakap koh. Mad. Sadu juga. Bukan nanti mad. Kayak gitu sadu. Sadu ni maknanya kita baca dua huruf. Kita banding tabat yada abi lahabim wa tab. Ya ada dua situ. Kelimah tu la, tapi hak tu baca tak ada kekolah, hak ni baca ada kekolah. Boleh banding. Lepas tu ya ada satu ayat lagi hak tak ada sadu. Mudah kita banding ni. Kasab. Kalau kasab tu sadu. Tabat. Okey baca tak? Tabat yada. Kalau kita baca tabat yada tu tak ada sadu. Kalau kita baca tabat tu sadu dah. Lepas tu lakan tu kita wakah. Kelimah tu la tu. Wa tab. Tu sadu. Siapa? Tabat. Kalau tak pen ni ada ta. Kalau lakan tak ada ta. Cuma ya ada kekolah. Betul tab dengan b. Dalam mak tabat. Tu sadu sama tu. Kalau kita baca tabat yada abi lahabin wa tab. Tak ada sadu tu. Wa tab. Tak ada sadu. Wa tab. Supo dengan hak dak pen ni tabat. Agak tak baca tabat yada. Tabat. Supo ya. Patu kasab. Kasab ya tak ada sadu. Kasab. Kalau kasab dia ada sadu. Tu beza ya, mudah ya. Dah sengit rambut satu seli dah. Sadu. Mana sebab apa yang dilamun? Sebab huruf mati dosa lagi celah. Huruf mati temengaruh hidup sadu. Pasal apa kekolah tu? Kekolah huruf hak hidup di belakang. Kekolah tu kekolah hidup. Kekolah huruf mati tu tak ada dah. Ya hilang jadi kekolah huruf hidup. Payah bunyi mati sadu tu bunyi ada tab. Tu sadu. Kalau tab tu kekolah tu tak ada sadu. Allahumma salli ala Muhammad.
Jangan Allahumma salli ala Muhammad. Ada tu. Cepat banget tu tak kita baca. Kalau bunyi mad tu sadu. Kalau bunyi mad tu tak ada sadu. Kalau bunyi mad huruf gapo? Tu panggil adik tukar. Tak tukar, kita baca dah, piye royak baca dah. Mata. Mulut tak tahu huruf gapo. Allahumma salli ala Muhammad. Mulut baca huruf gapo? Dah kita baca, piye royak mata. Muhammad tak ada kekelah gitu, mana huruf tu tak nyata. Jadi wadik ya 3, ta ta dah. Ta da ta. Muhammad ta kedah. Kalau ta kena nyata mat. Kalau da kena nyata mad. Kalau ta kena nyata tebal malpo. Ini dek tengah. Mat huruf apa? Jadi ta tu dak dah, ta tu tebal di dalam dah. Jadi da dengan ta masih duk semampu. Duk tukar. Tukar tak cerat. Sebab huruf qaqalah nak nyata huruf ni dengan qaqalah dia. Nak nyata huruf ni dengan qaqalah dia. Berat juga kan, panggil besar juga qaqalah. Sama. Sora sama. Sora sama. Cuma sura maknanya sura makna banyak. Kubra makna banyak, sura makna sikit. Okey, makna sora derah, sora koho tak ni. Ada beza tu. Kubra, sura, ada wusta, ada akbar, macam-macam panggil. Tu bagi rupa-rupa dia. Sora sama je. Sora sama je. Sora sama. Ya ada hak bagi sora tebal nipis. Kubra, sura juga. Nama bagi kokolah ni banyak. Tapi pak kita bergeser je. Derah koho. Dalam kita Arab banyak kokolah tebal nipis. Tebal nipis, orang panggil huruf syiddah, huruf rakhawah, huruf syiddah, huruf berat, huruf ngeh. Lepas tu huruf sadu tak sadu. Sora kokolah so ya. Sakat teh ada dah antara tak ada dengan antara nyata baris. Kalau nyata baris tu bukan. Kalau tak ada tu salah. Antara tu. Lepas tu cenderungnya dia, kokolah ni cenderungnya dia ada 2 pendapat. Cenderungnya sora qaqalah ni cenderung kepada baris atas. So lagi cenderung kepada huruf sebelumnya, baris sebelumnya. 2 tu ya, hak sora hak dak serupa 2 tu ya. Kalau sora derah ke ha tu tak usah. Biar boleh ukur lah. Ya mak tak boleh. Tak boleh nak ukur. Halus ya besar putih padi. Hak ni besar pinggir. Ya. Hak ni besar putih kacang, hak ni besar putih padi. Benda payah belaka tu. Benda payah. Kalau kata ab dengan ibi, dia ada beza. Tu jelas ada beza. Tu ada 2 pendapat. Mana kalau asasi dia duk tengah antara tak bunyi dengan nyata baris. Jangan nyata baris, jangan widak bunyi. Lepas tu bunyi pula cenderung kepada baris atas. Hak tu hak jumhur. Cenderung kepada baris atas. Muhammad, jangan Muhammadu. Muhammad, Muhammadi. Ada. Kalau mad. Ibrahim, Iqra. Dekat-dekat dengan baris atas. Tak kira baris. Selagi pendapat kira baris huruf sebelum dia. Baris huruf sebelum dia kalau ukuru, uqtulu, uku. Ya kira tu. Ibrahim, aba. Aba, ibi, ubu. Tu dapat tu payah sikit. Ambil hak baris atas. Muhammad, jangan Muhammadu. Tak apalah tu dia panggil pelek. Dia panggil pelek. Tak ada berubah makna apa, bunyi nyata. Boleh. Bila kita pergi kepada tajwid kita. Sifat huruf. Ini sifat huruf habis sikit sifat huruf tak habis lagi. Ada apa sifat kita ngaji dah? Sifat huruf kita ngaji dah. Cuba baca sikit orang hak tulis Apa orang hak tulis? Tak ada tu orang bu. Dia tulis kena baca. Tak kena tulis.
Ada tak? Boleh. Satu sifat huruf. Cari tak temu mak. Oh. Engkau klik taruh juru. Wah, ini pakai gabung. Satu ke apa? Jahrun makna pada lurahnya suara kuat, suara derah. Nyata tu jahrun. Pada istilah huruf tidak berangin. Dia baca dia tak berangin. Jahrun kulawe sirun. Jahrun kulawe hamsun. Hamsun maknanya pada lurah bisik, supaya sirun, supaya sir. Tapi suara tu bi angin. Bunyi sosih pun ngau bis. Bukan bunyi koha tu sir. Adik-adik tu semeh-semeh dengan sir. Kita baca lemaye, baca jahar siari dah, baca malai baca jahar, baca jahrun. Malai baca jahrun, siari baca sirun. Ni lebih kurang. Jahrun mana tak tubik angin, nyata suara. Lepas tu kalau hamsun makna bunyi angin sosih supaya orang bisik. Huruf yang ada berapa? 10. Tatha hakha sin shin safa kafha. Sifat zatiyah, tak kira mati, tak kira hidup. Ada juga orang kata mati bunyi ak. Hidup tak bunyi. Hidup ya bunyi, cuma ya tindai dengan baris. Tabarakal, ya bunyi ka, ki, ku. Ak. Dia nyata. Nyata ekor sebab baris tak ada. Ak. Kalau ka, dia bunyi sekali dengan baris. Ada juga orang kata hidup tak bunyi. Hidup pun dia bunyi. Sebab dia sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Tak serupa kekalah. Kekalah sifat aridah. Ada ulama kata sifat aridah, sifat zatiyah pada, tapi kalau hidup tak bunyi kekalah. Hak ni bunyi. Ni bunyi nah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu lebih nyata kerana ia tak nyata baris. Mati. Kah huruf-ta apa tu juga? Tati tu taba. Allahumma hdini fi man hadait. Lebih angin sikit bunyi teh sepengah rebis. Jangan angin banyak huruf-ta dengan huruf kah apa payah. Jangan angin banyak. Allahumma hdini fi man hadait. Tak kena pula. Ada. Allahu akbar. Tu tak kena pula. Kah banyak angin banyak. Nak sikit ya. Ke sepengah suara rebis dah. Lebih angin. Tatha hakha sin shin safa kafha. Patu gu yang dua. Tulis dah ayat baca tulis dah. Yang dua apa? Syiddah rakhawah. Syiddah makna pada lurah kuat. Rakhawah makna pada lurah lembut. Jangan suara kuat suara lembut, dia sifat lain. Sifat lain. Syiddah maknanya makhraj tekan rapat. Makhraj tekan rapat. Rakhawah makhraj tak tekan tak rapat. Ana rakhawah ini. Huruf syiddah ajid qatin bakat. Huruf makhraj dia tekan rapat. Sabit tu banyak ke huruf qaqalah. Ja, aj, da. Qaqalah ada sebab dia makhraj tekan apa? Hamzah tak ada qaqalah. Ajid qatin qaf ta ba ka. Patut ta. Ajid qatin bakat. Ba ja ta ka. Ada ka apa tekan juga. Ta apa tekan juga walaupun dia wangi pun makhraj dia kita kena tekan. Tu panggil syiddah. Syiddah serta hamsun tu payah. Dia belawai dua tu. Kita dah ajar dia belawai. Ta bukan ta. Ka bukan ka. Kalau ka wangi saja jadi rakhawah. Kena ka. Ta apa tu juga? Ta. Kalau wangi saja tak ada syiddah. Ta. Tak seta. Ingat. Makhraj dia tu tak tekan. Dia kena tekan. Dia bagi syiddah. Lain pada tu rakhawah. Lepas tu pecah tu baik. Pecah tu baik apa huruf bainiyah. Pecah tu baik. Bainiyah. Lin Umar. Lin Umar. Lam la. Dia tak tekan sangat, dia tak ingin sangat. Ai. Dia tekan jadi Betul. Kalau yang ingin Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang ingin aja. Dia tengah tekan sangat jadi kita. Makhraj dia.
Ma sikit-sikit, ra sikit-sikit. Ra. Kalau tekan ya dia ra. Kalau tak tekan dia ra. Ayo nak sikit-sikit ra. Ada tengah lepas tu satu tiga dah. Hak syiddah rakhawah bainiyah tiga. Lepas tu lagi bila? Itbaq kok. Itbaq maknanya tebak lidah tinggi semua. Hurufnya 4 huruf. Gulawi dianya itbaq infitah. Itbaq makna tertutup. Tutup tudung, mulut kita tudung, katuk. Katuk dengan sebab lidah kita tebal, lidah kita besar, gelembung. Hurufnya 4, sa, dha, ta, dha. Sampai biar kita baca bunyi so, si, su, dha, di, bu. Bunyi kebel, panggil kebel walau wah, ialah dah tu. Atau panggil sifat itbaq. Huruf dha dia ada istilah pula, apa istilah pula sekali. Apa yang pelik pada orang. Huruf sa, ta, dha, hak ni itbaq, tak ada istilah. Huruf dha yang lebih so ada istilah. Sa, dha, ta, dha itbaq belaka. Sa, dha, ta, dha. Sa, si, su, dha, di, du, ta, ti, tu, dha, di, du. Huruf dha kita kata mengkerak di lidah, ujung mulut, ujung lidah, tapi bunyi supaya dal. Dha. Astaghfirullahalazim. Dha, di, du. Zalama. Kalau bunyi zalama atau rakhawah. Apa ke? Atau dia panggil tak ada itbaq. Itbaq makna lidah gelembung. Kecek mudah-mudah lidah gelembung. Lepas tu infitah, lidah mulut kita buka. Sebab lidah kita rendah. Thabata izzu man yujawid harfahu id salashakka. Lidah rendah. Lidah tak ada tinggi dah. Thabata izzu man yujawid harfahu id salashakka. Kena tak tu? Tak kena dah. Apa? Man akhadha. Tu man akhadha wajada sa'atan fazakka haqqa lahu syurbu ghaib. Atu rakhawah. Apa mengira rakhawah? Infitah ya ada kha, ada ghain. Lepas tu ada apa lagi? Qaf. Infitah. Infitah makna lidah buka. Kalau itbaq lidah kita gembung. Itbaq. Kalau infitah lidah kita kena. Kita kena buka. Lepas tu lagi. Izlaq ismat. Isti'la' dah tak? Isti'la' istighfar dulu dah kan? Jatuh situ tak hari. Ya isti'la' dengan itbaq ni ya adik-adik. Agak panggil dekat-dekat. Kalau isti'la' 7 huruf. Isti'la' huruf tebal 7 huruf. Khussa daltin tid, bunyi tebal belaka. Tapi ada 2 kelas tebal. Tebal sikit, isti'la' saja tebal sikit. Itbaq pula tebal banyak, ada 4 huruf. 2 kelas. Tebal sikit-sikit ya tebal. Huruf kha, ghain, qaf. Atau panggil isti'la' saja. Kalau isti'la' serta dengan itbaq, tambah lagi 4 huruf. Buat apa 4 huruf saja. Sa, dha, ta, dha. Lepas tu sa, dha, ta, dha ni isti'la' pun ya juga, itbaq pun ya juga. Mana lebih tebal. Tebal 2 kali. Tebal isti'la' serta tebal itbaq. 2 kali tebal. Huruf itbaq ni 2 kali tebal. Isti'la' pun dia juga, itbaq pun dia juga. Adapun tebal isti'la' ni tebal sekali ya. Tebal humi lidah tinggi. Bukan semua lidah tinggi tak. Humi lidah saja. Isti'la' mana tinggi, itbaq mana tutup, katuk mulut. Dia kita sebut so, bo, po, wo. Bunyi penuh dalam mulut. Kalau isti'la' tebal biasa, ra, ko. Lepas tu kho, apa tu ya? Tebal sikit-sikit. Gulawainya isti'la' istifal. Istifal lidah
umi lidah rendah. Thabata izzu man yujawid harfahu id sala syakka. Wa 7 huruf tinggal lagi 21. Campur dengan alif. Alif duk nipis. Alif duk dua alif. Alif tebal, alif nipis. Tafkhim tarqi. Lepas tu apa lagi? Habis dah. Itibaq, infitah. Lepas tu habis dah lah. Securi. Idlaq, ismat. Idlaq makna geleceh. Geleceh, lidah geleceh, mudah tubik. Suara huruf mudah tubik. Biar kita baca tak lekat. Adanya ne huruf. Tulis dah kan? Farra min lubin. Fa. Orang panggil tak gene. Fa. 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 Fi. Fu. Ra. Ia tak gene ra. Tak. Ia tak gene. Ma. Tak ada gene ma. Na. Tak ada gene na. La. Ada punya la. Selalu cepat. Dia jadi sendiri dah. La. Ba. Tak ada ba. Kalau dia baca iyyaka na'budu, ada yang panggil lambat. Tapi Faktor Qori yang kata sadu. Bukan sadu, lambat. Lambat ni sifat je. Iyyaka na'budu. Dia cepat tu. Ada budu. Fa'am. Kalau fa'am, tu lambat. Lambat tu ismat. Ismat lambat tu baik. Idlaq mudah tu baik. Huruf jim, ja. Kalau kita nak baca ja, kita nak tekan le. Ja. Ya. Kalau huruf syiddah boleh kata ismat pula. Ta, za. Tengok za, ada sin dulu dah. Sa, ada sin dulu. Lalu sa. Tu jadi idlaq. Cepat tu baik. Cepat tu baik, suara huruf cepat tu baik dengan lambat tu baik. Idlaq, ismat. Ismat tu lambat tu baik. Makna pada lurahnya senyap ismat. Suara senyap. Orang nak urai payah tu kalau hak terjemah. Istilaq, suara tinggi ni suara tinggi, istilaq, huruf suara tinggi. Istighfar, suara rendah. Ismat suara senyap. Mana ismat suara senyap? Suara senyap ni. Teacher, suara senyap mana? Teacher dah lah bagal. Bunyi senyap. Dua dah rumah bunyi senyap. Siapa panggil tengok bunyi tak? Bunyi senyap. Cuba wis salah. Bunyi senyap. Sampai ismat orang nak urai payah. Kalau main suara nak urai. Sifat huruf semua ya bukan sifat suara semua. Ya ada sifat lidah. Lidah tinggi, lidah rendah. Lidah tekan, lidah tak tekan, makhraj dia, sifat makhraj. Sifat lidah ataupun sifat makhraj. Sifat suara ada suara. Suara ni ada, suara ni tak ada. Itu sifat suara. Ya bukan semua sifat suara. Istilaq umi lidah tinggi. Bukan suara tinggi. Jangan silap. Hanya kita terjemah. Apa anak Arab kata terjemah lalu. Tak boleh terjemah. Istifal rendah. Baca kena, baca suara rendah. Tak kena. Lin lembut. Baca lembut. Baca kena lembut. Tak kah? Tak jamah tu, main terjemah tu. Semua istilah panggil dalam bahasa kita, dalam agama kita ada dua. Pada lugah dan pada istilah. Pada lugah tak ngaji pun faham. Tak ngaji pun faham pada lugah. Wi faham kecek Arab ya. Pada lugah banyak orang Arab pandai kecek. Banyak orang Arab pandai. Pada lugah dia. Pada istilah kena ngaji ilmu gapo kita ngaji. Ilmu fiqh yang panggil baik lain. Ilmu suludi baik lain. Ilmu tajwid lagu lain. Istilah dia panggil. Istilah. Jangan kau dah terjemah. Huruf tinggi, suara tinggi dah. Tak. Huruf tinggi ni maksudnya huruf lidah tinggi, umi lidah tinggi. Huruf ismat suara senyap. Tu tak lagi. Macam mana suara senyap?
Tak ada suara. Huruf ismat makna huruf suara lambat tubik. Ja, za, za. Apa lagi? Jaz, ghasya, gha. Nak tubik gha tu, gha. Dia lambat. Tu yang panggil ismat. Kalau gha, gha tu tak ada ismat. Gha. Nak gha. Kita baca tu kena dah. Kita baca tu kena dah. Cuma royak tu panggil royak. Royak huruf sifat-sifat dia. Jaz, ghasya, sya. Kalau tubik sya, tak ada sifat lain, jadi punah. Sya, so. Jaz, ghasya, sakhitin, sid, thiqatan, idh ma'buhu yahubuka. Boleh? Habis? Sifat 10. Lepas tu, so lagi, sejenis lagi, sifat hak baca tak ada gulawe. Rak depan. Nah. Nampak nyenguk belakang. Sifat hak tak ada gulawe. Saja ya ada. Orang lain ada. Ya ada. Tak tu ya. Hak sat ni gulawe dah 10 gu. 10 gu dengan hak tu sebelah. Gulawe sebelah. Ingat apa? Si dan A. Ayat aku tu kan? Insya-Allah. 14 dan A. Benar. Pian tanya ke apa tu? Dah tak? Soalan? Ada dah? Wassalam.